Aku dekat Pasar Awang Bangi. Ni nak try akok Kelantan boh. Ori Kelantan ni. Setiap hari akak buat akok berapa banyak kak? Dia depends pada dalam satu ahad dia pecah 10 kilo. 10 kilo. Sekarang ni yang tinggal pandan. Yang original dah habis bakar. Tinggal sikit je lagi. Oh, satu RM1 kak? 6 RM6. Ni 10 RM10 lah. Okey kak, saya nak kak nak yang RM6 campur kak. Okay. Original dengan pandan. Ini dia akok original Kelantan. Korang boleh tengok. Akok dia boleh tahan besar and gebui. Macam akak cakap, dia ada kurangkan manis. Kalau tak, yang original daripada sana lagi manis. Sedap, dia tak terlalu kenyal. Mira pernah je rasa akok yang lain sebelum ni. Dia agak kenyal. Dan akak kata dia tak guna tepung beras. Sebab tu akok dia tak kenyal and dia sangat lembut kat dalam dia. And luar dia agak crispy sebab bakar garing macam ni. Antara original dengan pandan, I would prefer pandan. So korang kalau nak rasa akok Kelantan boh, datang je dekat sini. Pasar Awang Bangi. Apa pun, jom kita.